Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni kita nak buat apa? Ada barang sampai. Ini dia geng, exhaust, perut exhaust perut exhaust untuk RR custom Kita akan try unboxing. Ni custom, order daripada Indonesia Tengok sini, seller Indonesia. So kita akan buka dulu. Sekejap lagi kita akan review, tengok exhaust dia macam mana, cun ke tak cun. Okay guys, exhaust telah pun di unboxing, unwrapping. Macam ni lah kejadian dia. Saya rasa okey. Material dia ringan memang ringan. Rasanya ni denting ni. Memang akan denting. Saya request juga minta dia buat emblem Tiger. So dia buat emblem Tiger kat sini. Okey lah. Finishing dia pun, kalau kita tengok dekat-dekat, cun jugalah. Nampak tak dia punya welding? Cun lah dia punya welding. Kemasan dia buat kat tengkuk C ni. Sini pun kemasan dia buat. Kenapa saya nak tukar exhaust ni? Saja je sebenarnya saya nak tukar. Sebab saya nak main dia nampak nampak stainless steel lah. Tapi ni saya rasa dia bukan stainless steel. Saya rasa lama-lama dia akan karat juga. Dia ni saya rasa material dia galvanized steel ni. Dia akan karat juga lama-lama. Tapi tak apa, kita sarung dulu, tengok keadaan dia dekat motor macam mana. Sebab exhaust ni pun dia macam okey je. Pro ABM ni dengan tabung DBS tu okey je. Ni tabung DBS pun kopi sebenarnya. Tapi dia tak tahu lah, dia banyak sangat bocor dekat dia punya gasket exhaust. So saya try tukar exhaust lain lah. Sebab ni dia punya tengkuk dekat atas tu dia boleh cabut. Dia pakai spring kan untuk ikat kat head tu. Ikat kat head pula, ikat kat block. Bukan full stroke, two stroke ikat kat block. So itu lah, dia asyik bocor je kat situ. So saya dah fed up. Saya nak buka Pro ABM ni dan saya akan sarung exhaust kopi Tiger ni. Tapi ni custom Sebenarnya dia bukan Tiger, dia custom. Cuma saya minta dia emblem Tiger saja. By the way, perut dia saya request buat 40. Besar dia ikut standard lah. Standard exhaust besar dia 40. Yang lain semua macam ni lah keadaan dia. Lebih kurang macam cutting exhaust KH pun ada sebenarnya. Ni untuk pakai stand belakang standard Okay, kita buka dulu and then kita pasang. Let's go. Okay guys, exhaust dah buka. Ni perut ABM yang saya pakai dulu. Okay je perut dia. Kita try comparison sebelah-sebelah kejap dengan exhaust baru. ABM nampak macam perut dia lebih besar daripada yang ni. Dan rasa macam exhaust ni macam pendek sikit. Betul ke? Oh, sama je lebih kurang. Cuma bentuk kepala dia lain. Yang ni style-style Tiger sikit. Yang ni lain sikit. So kenapa saya nak tukar? Sebab yang ni kepala dia jadi boleh cabut. Tapi ni saya dah welding. Nampak tak? Saya dah welding. Cuma welding dia tak kemas. Yang ni kena grand sikit lah supaya skru ni kita boleh ikat ketat. Itu sajalah. So bila tak boleh ikat ketat skru ni, sebab box tak boleh masuk sangkut sini. Dia punya welding ni. So exhaust dia asyik bocor je dekat dia punya
gasket. Itu yang saya nak tukar tu. Exhaust Pro ABM ni cantik je lagi. Nak jual lah. Siapa-siapa nak boleh komen kat bawah. Lokasi dekat Rawang Okay, kita nak pasang Pro Tiger ni, Pro Tiger kopi. Let's go. Okay guys, selepas dipasang, by the way saya buka stiker carbon untuk JBS kopi ni. Buat dia jadi full besi. Nampak besi, cantik sikit. Perut di bawah enjin ngam-ngam lah, tak ada sangkut apa. Memang cun. Kat head pun cun, kat. Memang cun lah, ngam-ngam dengan pedal belakang standard. Tapi kalau nak buat Cobra pun boleh. Cuma kena masa dekat order tu kena ni lah. Nanti saya bagi link. Saya order ni dekat Shopee. Nanti saya bagi link. So kita try start, bunyi dia macam mana. Denting bunyi exhaust, bunyi perut dia denting. Sangat denting bunyi dia. Gantung bunyi sedap macam guys. Main exhaust stainless steel bawah, nampak lagi garang Okay guys, jumpa lagi di next video. Goodbye. Assalamualaikum.